Assalamualaikum. Okey, teachers, saya just nak kongsikan sedikit idea. Okey, saya faham banyak cikgu-cikgu kan dia malu tau nak bercakap depan kamera macam ni. Sebab apa? Dia rasa macam very conscious. Dia rasa the entire world is looking at her. Ya, memang betul the entire world is looking at us. Tapi kan kita kena ingat hari-hari kita jadi cikgu ni beratus-ratus mata memandang kita. So kenapa kita nak takut bercakap dengan satu device yang actually benda yang biasa kita buat, familiar, kita pegang, kita punya phone apa semua kan. So macam ni cara dia, mudahnya cikgu-cikgu jangan fikirkan yang the entire world is looking at you. Apa yang cikgu-cikgu boleh buat, cikgu anggaplah benda ni macam cikgu nak buat assessment kepada diri sendiri. Macam mana nak cakap depan public apa semua. Padahal actually benda tu is not a problem untuk cikgu-cikgu. Tapi saya faham the transition between physical class dengan online class ni kadang-kadang yang menyeramkan dia ialah nak menghadap kamera. Okey, itu satu. Nombor duanya kan, cikgu-cikgu nampak tak saya bila di buat video saya buat outdoor. Okey, kenapa saya buat outdoor? Satu, because of lighting lah. Okey, yang macam ni pun dia bukan lighting dah sampai panas dah kan, tapi dia punya result cantik. Okey, so tu cara saya nak memberi variety kepada saya punya video content, and actually kalau nak tanya dekat mana tempat yang best untuk ambil video. Okey, macam saya just randomly stop by dekat mana-mana tempat yang saya nampak cantik, saya akan berhenti je. Macam now saya dekat taman permainan. Okey, kita pusing sikit. It's school holiday kan, budak-budak main apa semua. So it's okay. Bila waktu-waktu macam ni kita pilih waktu yang ramai orang ke. Kalau kita takut kita pilih lah ramai orang. Tapi kalau macam cikgu conscious sangat, takut orang pandang apa semua kan, pilihlah waktu tak ada orang. Tapi saya pilih di luar. Satu untuk lighting, duanya untuk variety of background, and then ketiganya saya rasa macam tak stressful sangat bila dekat luar. Saya macam anggap macam saya pergi beriadah. That's why kadang-kadang ada juga video saya, video-video yang lepas saya balik jogging kan. So macam hari ni dah tak jogging pagi ni, alright. So bolehlah kita jalan sekejap. So macam tu lah cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu rasa macam tak sure dekat mana nak buat video, pergilah cari ke taman-taman permainan, taman-taman bunga, tempat-tempat yang macam ni. Okey, so itu satu. Yang keduanya, kalau perasan saya juga selalu duduk dekat dinding. Sebab apa? Bila kat dinding, kita tak akan ada masalah macam distraction di belakang. And then yang kalau perasan juga, saya selalu duduk di dalam kereta. Okey, kereta pun sebab apa? Sebab tak ada orang akan lalu. Kalau ada lalu pun dia tak akan ganggu. Okey. And yang ketiga macam ni lah, background. Ini pun background yang orang boleh lalu. Tapi saya akan pilih background yang orang tak boleh lalu. And then yang macam tidak akan jadi distraction kepada saya. Okey. Actually bising kan. Bising tak apalah. So dah pakai mikrofon, tak ada masalah. Okey. So kalau cikgu-cikgu tak sure dan tak ada idea nak tangkap video, nak ambil video dekat mana apa semua, setting tak lawa lah, rumah tak cantik lah, avoid duduk dalam rumah. Kita keluar, kita enjoy the scenery, and kita dapat good video with good lighting. Okay? Semoga benda ni bermanfaat. Kongsikan video ni, share kepada kawan-kawan, dan sekiranya anda ada plan nak buka pusat tuition sendiri, ada plan nak buka tadika sendiri, pusat tahfiz, ataupun just an online lesson, boleh kontak saya di www.teachersherry.com. Saya kena berhenti bercakap sekarang sebab tengah azan. Okay? Assalamualaikum.